akan bahagi sama rata. Bahagi sama rata. Ini buktinya. Mula-mula saya percaya dia, saya ingat dia baik. Dia panggil dah tu. AD panggil dah. Dia tak panggil kau kebun. Ha? Kata panggil orang ke? Tak bagi AD pun dengar juga. Panggil dia. Saya panggil dah tu. Panggil lari. Lepas ni kepada polis. Jangan kata saya tak ada pukul kamu Pelik ya. tak? Pelik tak? Macam Saya enggak ada mana? pukul kamu. Pelik tak? Macam mana saya boleh jumpa? Pelik tak? Ada tempat yang tak mungkin orang jumpa kan? Oh, bibiknya menyorokkan juga. Dia sorok kat sini jumpa. Oh, pandai juga bibik ni sorok. Dia sorok. Dia sorok. Dia sorok. Dia sorok kat mana? Sorok kat mana? Ini sepah. Ha. Sepah. Macam saya nak kemas, saya buka lah almari ni satu. Ha. Saya keluarkan semua barang saya cek lah. Bukan satu plastik bungkusan. Baik-baik tak jumpa yang curi tu? Tak lupa ada satu plastik bungkusan. Okey. Warna merah. Lepas tu bila buka ada sebuah dalam sebuah tu ada receipt, ada apa semua. Mana lagi? Resip-resipnya. Lepas tu yang pelik. Lepas tu dia kata seluar dia kata tak mengaku receipt-receipt tu. Tapi ada nombor dia. Tapi yang cepat yang panggil Iban ni dia lari ni. Tak apa. Ini bukan nak buat ya. Sekarang ni sebelum ni saya janji sama diri saya, Bibi, walaupun mereka buat saya enggak hantar mana-mana ejen. Saya enggak hantar mana-mana balai polis. Betul kan? Saya enggak hantar balai polis kan? Saya tak ada pukul kamu kan? Tak apa. Nanti yang ini saya berjanji. Kau masuk lokap. Janganlah Datuk. Eddie, okey. Duduk sini semua. Kau duduk sini. Kamu duduk sini. Kamu duduk sini. Okey, kamu duduk sini. Duduk sini. Eddie duduk sini. Kau duduk sini. Pencuri duduk sini. Pencuri duduk rapat-rapat. Pencuri duduk rapat-rapat sini. Kau Eddie duduk sini. Okey. Sekarang ni kamu bukti ya. Saya ni bukan ini nama dia. Yang kirim pengawal saya, Alif. Alif. Dia baru kerja, tak ambil potongan. Dah kirim 2 kali kan, kau cakap kan? 2,500. Padahal dia dapat duit lagi. Duit aku dia curi, dompet aku hilang, dia yang ambil. Banyak. Dia curi. Lepas tu dia cakap macam dengan saya. Yang curi Fitri. Fitri ambil duit dalam 15,000, dia bagi 5,000. Kirim. Lepas tu dia cakap, dia ambil lah duit tu. Dia kata, Fitri yang bagi, dia kirim lah. Apa buat yang tu, Bik? Bagi tahu. Dia kata Fitri, kalau kamu jadi saya, dah ada bukti, sudah ada resit. Fitri aku tak kirim balik Endon. Dah ada resit. Resit kau kirim uang daripada dompet aku kau curi. Mencuri ke tak mencuri? 2 kali, 3 kali dah. Siapa yang curi sebenarnya? Cuba cerita sikit. Fitri aku dibagi Datuk. Fitri bagi pembantu rumah, bagi kamu duit pembantu rumah. Dibagi aku tak tahu itu uang berapa tak tahu, tak paham. Okey, lepas tu Pokoknya, Eni sama Fitri sama itu Indah semuanya itu bagi uang. hari-hari curi ke apa? Tak tahu kalau hari-hari. Banyak ke tak dia curi? Ya mungkin banyak sudah sering dia keluar Datuk. Buat apa keluar? Tak tahu naik motor tu. Sekarang ni kau dah ada bukti kena curi. Kau baca nama dia kan? Nama dia? Rita binti Jamal. Ini yang kirim. Rosita ni isteri Alif. Saya tak tahu tak saya call, saya tanya dia siapa, dia kata dia isteri Alif. Lepas tu dia kata dengan saya, bibi dia nangis-nangis suruh kirim duit. Dia kata duit gaji dia tak dikirim-kirim. Padahal kan dia baru masuk. Mana dia dapat duit banyak macam tu? Ini duit gaji kamu apa duit curi bagi? Lepas tu saya Duit gaji apa duit curi? Dia curi aku tak ada gaji. mula-mula macam ni. Mula-mula dia kata ni bukan dia punya. Lepas tu saya telefon orang yang kirim ni. Orang yang kirim ni kata dia kata dia bidik ni yang suruh kirimkan dan lain katanya saya tak kirimkan dia gaji. Padahal dia baru kerja, gaji dia pun potongan, mana ada gaji lagi. Lepas tu dia kata dia kata sebenarnya saya punya tapi saya gada rantai. Saya call balik betul ke dia gada rantai, dia bagi duit cash. Itu boleh dah 10 kali. Lepas tu tanya ketik lagi berapa kali kirim. Ini sekali satu lagi dia bagi duit di luar negara, di Australia dia kata. Duit Australia duit kita lah. Ada dia tanya kirim berapa? Mana dapat duit Australia? Kau kerja kat Australia ke sebelum ni? Halo? Saya tak nak marah. Kau kerja kat Australia ke? Habis mana dapat duit Australia? Aku tu tak tahu uangnya itu Datuk. Uangnya itu dari Fitri Datuk. Tungguan lahir batin aku mata lo Datuk. Tapi kenapa kau ambil duit tu kalau kau tahu daripada Fitri dah simpan dekat bank kau? Semuanya sama-sama musuh-musuh Datuk.
Sama-sama macam apa? Sama-sama mencuri. Sama-sama mencuri dibagi-bagikan gitu loh Datuk. Oh, tak apa. Mana hantar pergi polis pun, jangan takut. Ibal mana? Dah. Dah. Ibal mana Yalah, kita? matikanlah. Nanti tu sebut tu matikan je lah. Tak apa. Kalau kamu jadi majikan, wajar enggak kena balai polis? Wajar Datuk. Kita kena kehilangan. Kalau kamu bukan sikit, ambil nak dekat hampir berapa juta. Dia bukan dasar kehilangan. Tengok berapa juta ni, cakap berapa juta ini. 40 juta Datuk. Ini dah kirim 2 kali. Semayang semua tapi buat benda tak elok buat apa. Kamu kalau jadi, kamu orang Indonesia ya? Ya, Datuk. Saya layan kamu bagus apa enggak? Datuk, melayani saya bagus. Kalau kamu jadi saya, kamu macam mana dengan bibik ni? Saya marah. Saya nak bawa antar balai polis, tapi udah tiga-tiga udah kabur, udah bayakin duit. Patut orang berani kabur yang duit banyak dah. Dia tak kisah dah. Kan duit gaji dia kita simpan. Jadi dia tak kisahlah. Tapi ambil lagi banyak yang. Sebab dia nak bagi Jam banyak. KTP hilang yang. Suruh alih kat sini lah. Tak. Tak, Kan. itu datang sini. Kan. Kita kena buat ni tu lah. Balai polis lah kan. Dia orang datang ni. Sebab Okey, hari tahu. tu sama juga Indah sama suaminya kan minta maaf. Tak buat lagi tapi lepas tu kabur. Kita tak hantar balai polis. Tak ada balai polis sebab kesian. Tapi saya dah tak boleh nak percaya dengan orang. Sebab apa orang mengkhianati. Saya rasa macam sedih lah Bik. Kita Dia Saya tak sangka kamu macam tu. Datuk, maaf Saya tak sangka Datuk. kamu macam tu. Kamu macam entahlah. Datin paling percaya dengan kamu tahu. Kalau saya marah, Datin paling marah-marah saya tahu. Kalau aku marah pembantu rumah ni paling janganlah. Padahal kau pemalas, kau tak pagi tadi pun kau tak buat kerja kan? Slow kan? Apa? Kau curi kan? Kau pencuri juga Bik sebenarnya. Kamu ingat senang ni dah ada bukti ni kertas ni kau curi. Berpuluh ribu. 7 juta. Bukan dah banyak kali. Ini ada bukti. Dia kirim lah. So sebenarnya kamu tak mencuri, kamu mencuri ke tak sebenarnya? Itu aku dibagi Fitri Datuk. Uangnya itu. Kamu betul kamu ambil. Tapi kamu tahu kan itu duit curi kan? Kamu tahu apa enggak duit curi? Iya. Tahu kan? Kamu tahu apa enggak duit curi? Tahu. Kenapa kamu ambil? Kenapa kamu ambil duit curi? Kenapa kamu ambil duit curi? Jawab aja. Sebab duit aku banyak kan? Aku bersepah-sepah duit kau curi kan? Setuju? Kamu geram tengok duit saya banyak kan sebenarnya kan? Kenapa nak curi? Kenapa nak curi cakap? Aku kalau ngambil sendiri tak pernah Datuk. Sama sekali pun tak pernah ini tangan ini potong. Dah. Okey, tapi tangan potong. Yang kamu dah kirim dekat uang kamu tu duit siapa? Dari Fitri Datuk. Tapi sama je kamu tahu tu duit curi Tapi itu duit curi ke duit betul? Masa dia ada banyak, masa dia ada duit banyak bagi kau duit? Cakap dengan saya, dia pembantu rumah kan? Masa bagi kau duit 10,000? Logik ke tak logik? Dia gaji 1 bulan 900. Bagi kamu gaji 10,000. Logik ke tak logik? Kenapa kau ambil? Mohon maaf itu kalau dia ambil lagi boleh. Macam mana nak ambil balik? Iya. Kau telefon balik kirim. Boleh tak? Dia ambil jajan lagi aku ikhlas. Tak, masalahnya nak ambil enggak boleh ambil uang itu dah dikirim endon. Iya. Mana boleh potong lari. Ini yang saya tahu. Ini saya tahu. Ini yang saya jumpa. Tu saya kata, Tuhan nak tunjuk saya bulan-bulan puasa ni. Bulan puasa ni satu-satu perangai dia orang keluar. Ini jaten banyak. Ini Malaysia itu Fitri juga punya banyak. Yalah, saya tak tahulah. Tapi yang saya jumpa satu. Oh, Fitri lagi banyak curi lah. Banyak lagi resip kirimannya lagi banyak. Abang Fitri lagi banyak. Ininya Berapa banyak? diiket-iket. Bila ada berapa ni? Tak tahu lah Datuk. Anggarnya ada berapa anggarannya? Sebab biasa duit pembantu saya yang kirim. Saya yang kirim. Tapi kenapa isteri dia Saya- bodoh? Ha? Tahulah mungkin sebab tak adalah juga. Mungkin dia tak tahu. Kalau kita belum percaya. Itulah mungkin dia menangis-nangis. Orang ingatlah kita jahat. Dia dah menangis. Mana orang yang kita jahat? Betul tak? Saya nak bagi tahulah Dia siapa suka menangis, saya tapi kan. kalau enggak itu enggak nangis Datuk. Saya minta tolong sangat siapa yang ada polis ke kat sini. Saya kan pembantu rumah saya hilang lari curi duit ni dah berkali-kali tapi hilang macam tu je. Saya perlukan polis yang betul-betul bila kita buat aduan cari siasat. Ni isteri Ali yang kirim.
Tolonglah siapa yang wahai polis kat sini, tolong berjumpa dengan saya. Saya telefon dia. Serentak mencuri barang saya. Dia kata tak tahu bibik ni. Yang ni mencuri kan? Ya. Tertekan sangat saya. Dan sekarang ni mana Iqbal? Bawa Iqbal, bawa Alif. Saya tak nak marah-marah sebab saya dah macam hilang rasa sedih saya. Datin kenapa? Datin mohon maaf lah Datuk. Dah balai polis jalan. Semuanya enggak, aku kenapa Datuk? Aku dah hilang duit aku berpuluh-puluh ribu. Semua tu sebab aku ni dah 2 orang lah 3 orang lari. Kau pun mencuri. Daripada aku tak marah, aku jadi marah. Aku tak sentuh kau kira baik tau. Sentuh pun tak tangan kau. Betul ke tak? Aku nak hantar kau balai polis baik-baik. Ikut je. Yalah, Abi. Nantikanlah lelaki. Bukan nak mati. Kadang-kadang masyarakat ni tak faham apa yang kita rasa yang. Kita tak sentuh dia. Dia tak mengaku. Boleh pula marah kita. Kenapa yang lain-lain dah tak masuk penjara? Kenapa saya mau dihantar? Boleh pula dia kata macam tu. Tak, diorang tak faham. Kita nak share supaya diorang hati-hati. Dan jangan terima juga. Tapi kalau diorang tak nak terima, tak payah matikan je. Tak apa. Sekarang pergi balai polis. Dah sampai balai polis. Bawa balai polis. Bawa balai polis. Tak nak. Bawa balai polis dah. Mana Iqbal? Jangan tolong. Tak nak. Tolong Datuk, tolong sungguh tolong. Tak nak. Balai polis. Cepat balai polis. Sampai kapanpun boleh. Aku tak nak. Tak nak. Tak apa. Sekarang dia bawa balai polis je. Tak apa. Dah jom. Saya tak nak marah-marah kamu. Jangan Datuk. Aku sampai kapanpun mau di sini Datuk. Tak nak. Aku tak akan mengulang. Aku tak sungguhan Datuk. Tak nak. Dia bertahan kat sini. Dia kata dia tinggal sebab dia nak pergi umrah. Kita kan biasa pembantu rumah 2 tahun kita buat pergi umrah. Dia nak pergi umrah tinggal. Tapi dia tak kena juga. Dia mencuri. Macam mana nak berkat rezeki tu? Enggak, aku. Kamu bilang saya kan, sebelum ni pembantu saya buat umrah 2 tahun betul. Saya bawa. Ya, tapi aku Tapi ini kamu enggak kata sudah. mau pergi umrah. Tapi macam mana saya bawa kamu kalau kamu curi duit saya? Datin, aku tidak akan mengulang. Sungguhan benar aku mengulang. Aku sungguhan tak bisa ini. Kamu dah kirim 2 kali, saya nak duit saya balik. Tu je. Kalau tidak, kamu akan lingkup masuk penjara. Kau telefon kampung, pulang balik duit saya yang kamu kirim. Aku tidak boleh kirim kamu rumah loh, Datuk. Habis kau kirim dengan siapa? Orang-orang semuanya Fitri itu, Datuk. Itu kamu punya account. Duit yang dalam kertas saya itu uang kamu. Tapi keluarga aku tak ada yang tahu, Datuk. Sungguh matilah. Datuk. Memanglah, tapi kau kirim ke Indo tu aku mau uang aku balik. Itu kalau diambil gitu tak bisa. Tak boleh. Dia di bank in di Indonesia. Kamu udah ambil uang saya mau uang saya aja. Faham? Dah jom, jom. Sekarang macam ni, jom. Pergi balai polis, Pak. Tak nak marah-marah, dah jom. Jangan, Datuk. Jangan. Kenapa pula tak boleh? Janganlah Datuk. Aku mohon maaf. Tidak bisa, Datuk. Cepat, yang angkat dia. Mohon maaf, Sekejap Datuk. lagi dia ada yang akan bagi. Mohon. B je bawa. Jom. Sekejap lagi keluar dulu. Kau dah curi duit saya tak nak marah-marah. Iya, aku paham Datuk tidak marah, tapi aku enggak. Kenapa aku mau macam ini ya, Datuk? Kenapa kamu mencuri? Bagi tahu. Kenapa kamu mencuri? Hah? Itu pembantu rumah. Masa dia bagi kamu uang? Saya nak tanya sama kamu. Angkat dia, tunggu kat luar. Saya tak nak bawa beg. Jangan Tunggu. Datuk, mohon maaf, jangan. Angkat dia. Saya tak nak sentuh kamu. Iya, tapi janganlah Datuk. Balai polis. Saya tak nak sentuh kamu. Balai polis. Bawa bagi balai polis. Balai polis. Saya tak nak marah-marah kamu. Bawa balai polis. Saya mau masuk kamu ke balai polis, tidak ada bukti masuk